X70 Premium Snow White. Di hadapan saya adalah sebuah kereta Proton X70 Premium berwarna Snow White. Okey, apakah beza dia dengan X70 Premium X? Beza dia cuma adalah sunroof saja. Okey, untuk varian Premium tiada sunroof dan varian Premium X ada sunroof. Beza cuma sunroof saja. Okey, untuk varian Premium ni harga atas jalan on the road price 127 dan Premium X harganya adalah 132,000. Beza lebih kurang dalam 5,000 saja. Kalau anda berminat, boleh kontak saya. Saya adalah sales advisor yang sah bagi Proton. Okey, penghantaran percuma seluruh Malaysia. Okey, jom kita lihat apakah yang ada pada X70 Premium ini. Okey, first dia menggunakan lampu LED. Dilengkapi juga dengan day running light LED. Okey, dekat belah bawah ni ada LED fog lamp. Di bahagian hadapan dekat sini ada satu kamera. Okey, kamera ni function untuk 360 kamera. Okey, ni bahagian sisi dia. Sport rim menggunakan sport rim 19 inci, tayar berukuran 225 55 19. Okey. Side mirror dia juga ada satu kamera untuk function 360 kamera. Ada satu emblem TGDI, stands for Turbo Gasoline Direct Injection. Okey, kita ke bahagian belakang pula. Okey, ini adalah bahagian belakang bagi Proton X70 Premium. Okey, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Ada satu spoiler. Dia ada rear fog lamp. Okey, fog lamp ni amaran hanya nyalakan bila cuaca teruk saja, cuaca berkabus ataupun hujan lebat. Kalau kereta anda mempunyai fog lamp, function dia dua saja. Kita akan nyalakan dia time kabus ataupun hujan lebat. Kalau cuaca elok, jangan sekali nyalakan fog lamp belakang, mengganggu penglihatan pemandu di bahagian belakang anda. Okey. Untuk bahagian boot pula dilengkapi dengan auto boot. Okey. Satu kita boleh tekan, lagi satu kita boleh bawa kunci, simpan dalam poket. Diri belakang dia auto buka, tak payah kuis kaki dekat bawah, tak perlu. Bawa kunci saja dalam poket, diri belakang dia akan buka. Okey. Dia punya what we call this cover. Okey. Dekat bawah ni ada spare tayar. Walaupun saiz kecil sikit, namun dia ada spare tayar yang bersaiz 155 85 18. Okey. Yang ni dia punya tools. Kita tutup balik power boot. Okey, kita ke bahagian hadapan pula. Okey, ini bahagian enjin. Sangat mudah untuk buka, effortless sebab dia ada damper kiri dan kanan. Bahagian enjin bay cover full. Okey, fully covered. Okey, enjin 3 inline 1.5 turbo direct injection. Okey, TGDI menghasilkan 177 horsepower dengan 255 Newton meter of torque. Kita ke bahagian dalaman pula. Okey, untuk X70 ni dia ada welcome lamp. Nampak tak logo Proton ni? Okey, ni ada punya welcome lamp. Kalau kita buka pintu pada waktu malam, cahaya logo Proton ni akan menemani anda. Okey, ni bahagian door trim dia. Material dia adalah soft rubber. Okey, sangat lembut kita boleh tekan. Ni bahagian door trim dia pun lembut. Kita boleh tekan kat sini, soft touch.
Okey. Kita ke bahagian seat pula. Ini seat pemandu dia. Dia ada electronic power seat. Boleh adjust depan, belakang, tinggi dan rendah. Okey, ni saya tinggikan seat. Saya rendahkan seat. Juga dia ada function untuk lumbar support. Okey. Untuk kita tekan adjust lumbar support ni, dia akan pump pressure dekat sini. Okey. Dia akan keras dan dia akan lembutkan dekat sini. Ikut pada kita punya kesesuaian untuk support kita punya tulang belakang. Okey. Tulang belakang manusia ni dia ada curve sikit. So dengan kita adjust pada lumbar support ni, dia akan pump angin untuk keraskan dan lembutkan ikut pada pressure yang kita nak. So dia akan support kita punya tulang belakang. Kalau kita memandu jauh, dia sangat membantu. Okey, material menggunakan Nappa leather. Nappa leather ni dia lembut sikit berbanding PVC leather. Material dia, dia berwarna stone grey. Berbeza dengan X70 lama yang menggunakan seat berwarna coklat. Okey. Untuk model baru ni menggunakan stone grey. Okey, dia dual tone color. Dia ada color dark grey dengan color soft grey. Okey. Ni bahagian dashboard dia. Ada function untuk side mirror adjuster. Lepas tu yang ni untuk manual leveling headlamp. Yang ni untuk meter punya lampu. Yang ni untuk power boot. Okey, kita ke bahagian dalam pula. Ni dia punya steering. Steering ada jahitan leather juga. Okey, Nappa leather. Dibaluti dengan Nappa leather. Dashboard dia yang ni sangat lembut. Okey, nampak saya punya jari tenggelam. Yang ni soft touch. Okey, yang ni pun dia macam rubbery tapi dia lembut. Okey, kita boleh tekan. Dashboard ni pun boleh tekan. Dia soft. Okey. Untuk bahagian safety pula, ada 6 airbag dekat pemandu, penumpang. Dekat pillar A ada airbag, dekat pillar B ada airbag, dekat sebelah seat pun ada airbag. Okey. Kat sini ada airbag. So dia dilengkapi dengan 6 airbag. Okey, ada Bose switch untuk adjust seat pemandu. Premium dan Premium X ada Bose switch ni. Okey, kita tengok dia punya center console. Okey, aircon ada dual aircon, boleh adjust temperature kiri dan kanan. Lepas tu dekat sini ada electronic parking brake, auto hold, traction control, eco mode, sport mode, hill assist, parking sensor, front parking sensor. Kalau kita masuk parking daripada hadapan, kita onkan front parking sensor. Lepas tu gear lever dah tak ada button kat bawah, hanya perlu tarik saja gear lever. Ada juga function untuk semi auto. Nak masuk gear secara semi auto boleh tolak ke kanan, nak buang gear boleh tolak ke kiri. Bahagian tengah ada 2 cup holder. Bahagian tengah ada armrest. Bila buka armrest, dekat dalam ni ada power socket. Okey. Ada power socket 12 volt ataupun 120 watt. Kita ke bahagian belakang pula. Untuk bahagian penumpang belakang, ada headrest. 3 headrest untuk 3 penumpang. Okey, dekat bahagian tengah ni, bahagian tengah ada armrest. Kalau kita buka ni, dia ada 2 cup holder. Ada juga aircon vent untuk penumpang belakang. Dan yang paling bagus, ada USB port untuk charging dan Type C untuk charging. Okey, USB port dan Type C. Dan ruang belakang yang sangat selesa. Okey, support kaki saya sampai ke hujung. Dan jarak kaki saya dengan seat pemandu adalah sejauh sejengkal lebih. Okey, ini pandangan daripada seat belakang.
Untuk cermin pandang belakang ni, dia ada function auto dimming. Kalau kereta belakang high beam, dia akan adjust kegelapan cermin untuk mengelakkan daripada anda silau. Juga ada lampu untuk cabin light. Okey. Ada dua lampu depan dan lampu belakang kiri dan kanan. Dan juga di bahagian sini ada tempat letak sunglass. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekiranya anda berminat dengan Proton X70 Premium, boleh klik saya punya link WhatsApp ataupun boleh pergi kepada saya punya profile, komen dekat saya punya video, nanti saya akan follow up anda. Terima kasih.